قال سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم لو لم نشكر القليل ما جاءنا الكثير. Syekh Abu Bakar bin Salim pernah berkata, kalaulah kita tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, nescaya tidak akan datang nikmat yang besar. كان مطبخه في اليوم يطبخون فيه 700 قرص 1000 قرص للوافدين والضيوف. وجاءت امرأة معها شطر نصف مد من شعير وقت القيلولة حق الشيخ، فتقول للخادم فين الشيخ أبو بكر؟ قال لا. قالت ادعوا لي. قال قد بعطيتك. قال من شان هذا حق أقوم ليش الشيخ ونبهه الحين من شان هذا. ذاك شوفين احنا نخبز كل يوم كم نقول. كان انكسر خاطرها. Syekh Abu Bakar bin Salim ini seorang yang dermawan. Di dapur Syekh Abu Bakar bin Salim ini setiap hari mereka akan masak lebih kurang 700 keping roti ataupun mencecah 1000 keping roti setiap hari untuk disedekahkan kepada orang ramai. Begitu dapur Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada satu hari, pada waktu tengah hari ketika Syekh sedang tidur, maka datang seorang wanita membawa setengah cupak gandum. Wanita ni bawa setengah cupak gandum dan dibawa dengan niat dia nak hadiahkan kepada Syekh ini. Maka wanita ni disambut oleh khadam yang khidmat kepada Syekh ini kerana Syekh ketika itu sedang tidur. Maka wanita ni kata dia nak jumpa dengan Syekh. Maka khadam ini berkata, tak perlulah sampai saya nak bangunkan Syekh disebabkan setengah cupak gandum yang awak nak bagi ni saja sikit sangat. Kami setiap hari kami masak 700 keping roti, 1000 keping roti kami agih-agihkan. Maka dia setengah cupak je takkan, sebab setengah cupak ni nak kejutkan Syekh. Maka wanita ni berkeras nak jumpa juga dengan Syekh, dan khadam ni pun berkeras dia tak nak kejutkan Syekh sebab dia rasa sikit sangat gandum yang dibawa oleh wanita ni. ولم يدري إلا بحركة في الدرج وإذا أبو الشيخ نازل. مرحبا من جاءت؟ قالت العفو إلا عندي. قال أهلا وسهلا ومرحبا بارك الله فيك ما شاء الله. هذا كم حبات؟ والحبة كم ذرات وزنها؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. وجيتي من أجل الله قصدتينا وجيتي من البلاد كذا وكم خطوات خطوتي بارك الله. انجبرت فرحت خاطرها وأخذ منه رفع وأعطاها الهدية. قال الخادم ايش قلت له؟ قالت قوم امك. قال تحتقر نعمة الله؟ أما تدري أن لو لم نشكر القليل ما جاءنا الكثير. وانت ما قدرت أنها من أجل الله مشت وقطعت المسافة وجاءت تقصدنا من أجل الله سبحانه وتعالى. فلو تصدقت بهذا وربك يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. احذرت تكسر خاطر أحد واحذرت تستهين بنعمة الله. فهكذا كانت تربيتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. Maka wanita ni pun rasa kecil hati bila mendapat layanan sedemikian rupa. Maka ketika mereka sedang bercakap ni, khadam ni tak perasan Syekh sebenarnya turun. Syekh dengar suara ni dan Syekh turun daripada tingkat atas. Syekh turun dan tiba-tiba Syekh ada di situ. Maka Syekh kata, apa yang dah jadi sekarang ni? Maka khadam ni kata, minta maaf Tuan Syekh, ada seorang wanita ni datang, dia bawa setengah cupak gandum je, dia kata nak jumpa dengan Tuan, nak bagi hadiah kepada Tuan. Maka Syekh pun ambil setengah cupak gandum itu. Maka Syekh kata, Masya Allah, ahlan wa sahlan, terima kasih sebab datang bawa gandum ini. Masya Allah, ini berapa biji gandum ada ni? Setiap gandum ini berapa ganjarannya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap butir gandum ni ada pahalanya. Dan kamu pula datang daripada kampung yang jauh, datang berjalan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa langkah kamu datang, Masya Allah, banyak pahala kamu datang, terima kasih. Maka Syekh ambil gandum itu dan kemudian Syekh bagikan hadiah kepada wanita ni. Maka wanita ni rasa seronok, gembira mendapat layanan dan hadiah yang sedikit itu dihargai oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka setelah wanita ni balik, maka Syekh tegur kepada khadam dia. Syekh kata, kenapa kamu cakap begitu kepada wanita tu? Maka khadam dia kata, dia bawa sikit sangat Tuan Syekh, dia bawa setengah cupak gandum je. Saya pun tak nak ganggu Tuan Syekh. Maka Syekh tegur kepada khadam dia. Syekh kata, kamu tak tahu ke? Kalaulah kita tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, nescaya tidak akan datang nikmat yang besar kepada kita. Maka itu tarbiyah
orang-orang dahulu, bagaimana Syekh itu dia menegur kepada khadamnya supaya bersyukur dengan nikmat itu walaupun sedikit. أكثر السلاطين في وقتهم ماشي في مطبخهم هذا كل يوم حد يجي لهم 700 ولا 1000 نفر كل يوم، ويكون عند الشيخ أبو بكر شغال، ومع ذلك في تواضع يخرج ويقول للخبازي صغروا القراص، قلت سمعتم الحديث فيها وأنه كان يكره كبار الأقراص، يقول صغر أن ما أنا سلطان ولا ملك، أنا الله ولا سهل بن عبد الله، إنسان يقول هكذا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. Syekh Abu Bakar bin Salim ni pada zaman dia ada raja-raja, orang-orang kaya yang sultan-sultan yang hidup sezaman dengan dia pun tak mampu bersedekah seperti yang dilakukan. Syekh Abu Bakar bin Salim ni setiap hari masak lebih kurang 700 keping sehingga 1000 keping roti dia agih-agihkan kepada orang, sehingga raja-raja pada zaman dia pun tak mampu buat begitu. Dalam masa yang sama, walaupun begitu, Syekh Abu Bakar bin Salim menghargai nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat, dan beliau berpesan kepada ahli khidmatnya supaya buat roti yang kecil supaya mendapat berkat, kerana Nabi SAW berkata berkat itu pada kepingan roti yang kecil. Maka dibuat roti yang kecil-kecil untuk mendapat berkat daripada seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama dia tidak bangga diri. Syekh Abu Bakar bin Salim dia sentiasa merendah diri. Dia berkata saya ni hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tak ada apa-apa, semua yang ini semua adalah nikmat diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Begitu merendah dirinya Syekh Abu Bakar bin Salim. ولما ازدحم الوافدون عليه في آخر عمره في شعب النبي هود وقف عند البئر وبكى وقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، لا إله إلا الله. وهكذا تربيته صلى الله عليه وسلم في هؤلاء برز أعظم شرفها في الخلص من ورثته صلى الله عليه وسلم وأهل متابعته. Di hujung-hujung usia beliau, begitu ramai orang yang datang nak berjumpa dengan beliau sehingga sesak orang datang nak berjumpa dengan beliau di lembah Nabiullah Hud. Maka ketika itu beliau menangis. Beliau menangis dan beliau membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah dia melainkan seorang hamba sahaja yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah merendah dirinya dia mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut jejak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.